Bajet 2012 jelasnya adalah satu bajet pilihan raya, kerana ada banyak hadiah-hadiah yang diumumkan bagi pihak PR atau pihak DAP. Kita harap bahawa hadiah-hadiah ini jangan hanya bagi one off atau bagi sekali saja. Kita harap ia boleh diberikan setiap tahun. Macam yang kita bagi RM100, kita bagi setiap tahun. So kita tak mahu lihat ini hanya bagi sekali saja. So kita nak tahu yang 88 pengumuman yang dibuat, berapa akan diberikan setiap tahun. Kerana rakyat tak mahu dapat 5 tahun sekali. Rakyat nak dapat tiap-tiap tahun sekali. Jangan bagi 5 tahun sekali, iaitu hanya bila pilihan raya datang. Ini yang pertama. Kedua, ialah kita rasa defisit akan tambah, tak akan kurang. Dia cakap akan kurang daripada 5.4% kepada 4.7%. Tapi kalau kita lihat dari pemberian yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, mereka akan kutip kurang 1 bilion ringgit, lebih 1 bilion ringgit. Ini tak termasuk perbelanjaan untuk projek-projek. Itu lain. Itu lain. Perbelanjaan projek-projek itu tambah lagi, itu tak masuk. Tapi di sini dia sudah kutip kurang 1 bilion ringgit. Macam mana defisit boleh dikurangkan? Lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang, adalah dijangka bahawa harga minyak akan turun, harga komoditi akan turun. Saya rasa defisit akan tambah. Kerana mana datang wang? Selagi tak hapuskan rasuah, tak ada wang. Dan pun kita agak hampa bahawa untuk wang emas, mengapa hanya bagi jumlah yang begitu kecil? Kita cadangkan dalam belanjawan Pakatan Rakyat, bagilah RM1,000 setiap tahun. Kita ingat Perdana Menteri dah dengar nak bagi, tapi akhirnya bukan RM1,000 setahun, RM1,000, RM1 saja. Kerana untuk mengecualikan pembayaran pesakit luar. So saya rasa ini tak patut dan tak adil kepada warga emas. Kita harap bagilah RM1,000 setiap tahun. Pun agak bercerita bahawa tidak ada sebarang projek untuk negeri Pulau Pinang. So di sini kita harap ini boleh diteruskan setiap tahun. Dan pun itu untuk membina modal insan atau sumber manusia. Kita pun harapkan bahawa kadar cukai boleh disamaratakan. Untuk modal insan di Iskandar kenakan 15%. Mengapa ini tidak boleh diperluaskan di seluruh negara? Mengapa tidak di Perlis, di Kedah, di Perak, di Pulau Pinang, di negeri-negeri lain? Mengapa hanya di Iskandar saja? Kerana negeri-negeri lain pun sebahagian dari Malaysia. Janganlah bersikap diskriminasi dan tidak adil sedemikian. Yang kadar sama rata 15% untuk pekerja-pekerja modal insan, pekerja-pekerja profesional harus diberikan kepada semua di Malaysia, bukan hanya di satu tempat saja. Okey.